Bila Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan segala isinya, betul ataupun tak? Ni bukan satu orang yang pernah pergi semua dunia ke? Bukan. Ini pencipta dunia dan segala isinya menyatakan 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan segala isi. Maka ia lebih baik daripada dunia dan segala isi. Mungkin hari ini kita tak tahu sebab kita tak mendapat lagi habuan daripada 2 rakaat itu. Tapi apabila kita meninggal menemui Allah Jalla wa'ala, kita akan tahu nilai 2 rakaat kita. Dunia dan segala isinya nothing, tak ada apa dibandingkan dengan 2 rakaat.